Hari ni aku nak ajar setting BC, tutorial fully tentang BC. Tengok sampai habis, jangan skip, nanti korang tak faham. Okey, terutama newbie 2026 ni baru nak start belajar pakai BC, baru nak belajar start mancing. Video ni memang untuk korang. Okey, first kali kita buat ujian drop test. Okey, korang pasang siap-siap korang punya umpan ni. Okey, umpan korang ni korang pasang siap-siap. Lepas tu kau buat ujian drop test. Drop test tu macam mana bang? Macam ni. Pasang kau test. Okey, bila kau test, kau tengok ada tak berlaku overlapping macam ni. Ni contoh dia geng. Overlapping tu ada tali keluar lah. Ini kita panggil bihun, tapi aku panggil setting ni overlapping. Jadi apa berlaku kat sini overlapping, korang kena ketat sampai dia tak berlaku overlapping. Okey, ketatkan. Okey, ketatkan. Bila dah ketatkan, test lagi. Drop test lagi. Okey, ada tak? Sampai dia tak ada. Sampai dia tak ada geng. Okey, sampai dia tak ada. Kalau berlaku lagi, test lagi. Jangan skip part yang ni. Part ni yang fail. Bila orang skip part ni, bila tanya aku, bang, kenapa saya bihun? Kadang-kadang tension knot pun tak ketat kan. Macam mana? Okey, ini first step yang sangat-sangat penting, drop test ni. Okey, ketatkan lagi. Kalau tak, ketatkan lagi. Setting sampai dia dapat cun-cun, tak overlapping. Okey, dah setting cantik, tak ada overlapping, baru pergi ke step nombor 2, setting brake. Okey, step nombor 2, setting brake. Setting brake ni letak kat maksimum dulu. Letak kat maksimum, jangan tanya, buat dulu. Letak kat maksimum, test, baling. Okey, baling. Okey, baling tu, waktu baling jangan tam lagi. Okey, waktu baling jangan tam. Baling, jangan tam. Tengok ada bihun tak? Okey, kalau tak ada bihun, turunkan. Daripada 10, turun ke 9. Faham tak adik-adik? Abang-abang kat luar sana, faham tak? Okey, baling lagi, turunkan. Baling, tengok. Okey, nombor 9 pun tak berlaku bihun. Turunkan lagi. Turunkan lagi, nombor 8. Ini kita nak cerita korang nak dapat longkas lah. Kadang-kadang kalau kau letak maksimum brake, mana nak dapat longkas? Okey, ini cerita nak dapatkan longkas. Okey, contohnya setting. Setting lagi. Setting lagi sampai dia tak bihun. Okey, contohnya dah setting sampai nombor 3. Oh, cantik, tak ada bihun. Okey, setting lagi, turun nombor 2. Okey, turun nombor 2. Turun nombor 2. Ada berlaku bihun tak? Okey, nombor 2 berlaku bihun. Contoh nombor 2 berlaku bihun, korang setting lah balik nombor 3. Maksudnya kat sini, umpan korang dengan berat umpan, dengan kelajuan korang lontar tu, kena dekat brake nombor 3. Faham tak adik-adik? Okey, abang-abang kat luar sana, faham tak? Jadi bila dah setting tu, cantik lah. Berat umpan kena dengan brake sistem korang, dengan style korang, senang korang nak dapat longkas. Okey, boleh faham? Jadi hopefully dapat something dalam video ni geng. Agak panjang, jangan skip. Solat 5 waktu kewajipan bagi umat Islam kawan. Assalamualaikum.